Okay, so hari ni kita berada di Subang Sports Center. Kita bermain badminton. Okay, daripada sebelah kiri kita ada Rashid, student PhD. Dia buat sodium ion battery. Dan kita ada Farah, expert dekat hydrogen. Sebelah sana kita ada student daripada CCDCU, expert daripada upcycling, Ain. Then kita ada Abang Azlan. Next kita ada Farhana, upcycling, battery. Then kita ada Nabila, battery juga. Dan kita ada lab executive. Dua-dua center ya? Dua-dua center. Tapi kita orang tinggal less than 10 minutes guys. Tadi tak sempat rakam. Sekarang kita tengok Papa Zola bermain. Papa Zola lagi. Papa Zola. Oh, akhirnya anak muda. Tidak. Papa menang anak muda. Papa menang. Papa menang. Kita ada student president Hasan. Oh tidak, nampaknya Papa terlalu penat ya. Papa injured. Sekarang Dr. Farah serve. Okay. Okay. Agak bosannya permainan dia orang sebab ini adalah permainan amatur. Jadi okay, Rashid serve. Oh, Farah, masih Farah. Okay. Oh, nampaknya ketinggiannya terlalu rendah ya. Terlalu rendah di situ. So, kita lihat Papa Zola. Mampukah Papa Zola melakukan serve? Kebenaran. Oh, tidak. Papa Zola tersungkur di situ. Papa dah lama tak berhenti. Okay, korang kena bersabar ya. Kita akan buat video ni selama 5 minit. Inilah pewaris Lee Chow Wei. Aduh. Kita ambil view daripada belakang. Oh, belaga raket di situ. Nampaknya pelagaan raket tidak berjaya. Semua tengah confused, tak tahu siapa yang serve. Okay, anda rasa siapa yang akan menang? CCDCU ke Seceh? Saya dua-dua. Dua-dua. Oh, 9-12. Seceh mendahului. Seceh kalah. Sabar guys, lagi seminit lagi guys. Oh. Okay, kita lihat Farah serve. Okay lah, kita tamatkanlah video yang boring ni. Bye-bye. Bye, video yang boring.